Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Rizwan bin Zainal Abidin, pelajar Open University Malaysia, Pusat Pembelajaran Ipoh. Saya dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Psikologi. Nombor pelajar 8206-161-5221-002. Hari ini saya akan menjalankan program khidmat masyarakat MPU 3412 untuk membersihkan surau Taman Putra, Kompleks ICQS Kota Putra. Saya akan memperkenalkan rakan-rakan saya yang lain. Rakan saya yang pertama, Fahmi. Rakan yang kedua, Tima. Rakan saya yang ketiga, Su. Rakan saya yang keempat, Ara. Rakan saya seorang lagi yang terakhir, Cik Ifa. Ya. Sudah mau? Jadi sahaja 30.
Okey, seterusnya saya akan membuat sedikit temu ramah bersama rakan saya yang terlibat pada pagi ini. Okey, Cik Ifah. Ya. Okey, apa perasaan Cik Ifah apabila terlibat dalam program pada hari ini? Terima kasih Encik Rizal sebab memilih saya dalam program khidmat masyarakat. Saya rasa sangat gembira dapat melakukan aktiviti pemasyarakatan ni pada tahun ni. Saya minta mungkin pada masa akan datang akan ada lagi program macam ni. Seronok Cik Ifah? Senang sangat. Okey, saya bersama dengan rakan saya seorang lagi, Ara. Okey Ara, apa pendapat anda tentang program ni untuk masa akan datang? Jadi sebelum program macam ni seharusnya dibuat setahun sekali sebab dia banyak faedah dia untuk eratkan silaturahim antara sesama kita. Lepas tu mengisi masa kadang aktiviti masa terluang kita tak ada aktiviti apa-apa boleh join buat ke program masyarakat macam ni sangat sesuai dan sangat baguslah. Okey, terima kasih Ara. Okey, saya ada satu lagi soalan untuk Ara. Okey Ara, apa perasaan Ara apabila terlibat dalam program seperti hari ini? Saya rasa sangat gembira dan saya rasa masa saya pun ada aktiviti yang sangat faedah. Alhamdulillah. Kemudian saya berharap sangat aktiviti yang macam ni dapat saya libatkan diri lagi lah untuk masa-masa akan datang. Dan saya rasa sangat berbesar hatilah kalau dapat join lagi. Okey, terima kasih Ara. Okey, soalan saya yang terakhir, saya akan tanyakan kepada Ifah. Okey Ifah, apa pendapat Ifah tentang manfaat program pada hari ini? Pada pendapat saya, program ni memberi manfaat kepada penduduk Taman Putra untuk menggunakan surau yang bersih dan selesa untuk beribadah pada bulan Ramadan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami telah selesai menjalankan aktiviti program khidmat masyarakat kami pada pagi ini. Okey, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang lain. Fahmi, Timah, Su, Ara dan Ifah. Saya harap program ini dapat diteruskan untuk masa-masa akan datang, insya-Allah.